Aunty, dari hari Aunty tinggalkan rumah tu, hubungan dah putus. Jangan guna hubungan dah daging nak ikat kakak lagi. Kecil-kecil pun aku hajar Biasalah sayang. Tengok mak dia macam mana, kan? Mak tak pandai didik anak pasal tu anak tu tak ada adab. Yalah macam anak I. Anak I cantik, sukses macam I. Hello? Hello, saya bercakap dengan penjaga Akil ke? Ya, saya. Selamat saya dapat hubungi Puan. Akil ada dapat offer untuk menyertai bidang aero angkasa. Akil berminat tak untuk menyertai tim kami? Betul ke ni? Tapi anak saya baru 9 tahun. Ya Puan, tapi Akil ni berbakat. Puan tahu tak, IQ dia sahaja melebihi 140. Kejap ya. Ken, Akil minat tak nak belajar dalam bidang industri aeroangkasa? Aunty okey je. Ikut mama lah. Baiklah, anak saya minat. Boleh? Baguslah tu. Ingat masa nak daftar nanti, mesti hubungi pejabat pendidikan. Baik, terima kasih. Sayang. Macam mana bisnes? Okey, tapi itulah kalau Tasha tak datang sini dah lama dah tutup gerai. Tasha, apa yang kau buat kat sini? Saja je, kebetulan lalu I nak tengoklah macam mana life korang semua. Haris, aku dengar yang kilang kasut tu dah pindah operasi dekat Thailand kan? Jadi sekarang ni you hidup susah dengan wife you. Oh, kesiannya. Cuba tengok. Ni, satu set ni, boyfriend aku yang belikan. Aku dah cakap aku tak nak. Tapi dia belikan juga. Baik kan? Ni aku nak beritahu kat korang semua Kesemua ni aku boleh dekat Dahlia. Tapi tengokkan korang ni, aku rasa korang tak mampu ke sayang? Oh, lepas raya pula, boyfriend aku cakap kita orang dah tak payah susah nak cari bisnes sebab dia nak kerja dekat Hakim Corp. Nak jadi pengurus. Masa tu dia akan carikan I satu lot kedai dan I akan bisnes dan senang-senang dapat duit. Kecing.